Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Azwan, agronomis ProBioMax. So, hari ni saya nak tunjuk cara macam mana kita nak gunakan ProBioMax dekat tanaman fertigasi. So, untuk panduan lengkap, jadual siraman dan juga sukatan, boleh refer dekat www.caragunaprobiomax.com. Okay, so hari ni kita berada dekat plot tanaman fertigasi timun untuk hari ke-18 atau 19. So, kita akan guna hanya 100 ml dalam 20 liter air. So, saya tunjuk macam mana cara dia nak bancuh. Okay, jadi kita kena pastikan kena ada penapis lah dekat atas ni supaya dia punya serdak tu tak melekat dekat dalam nozzle dan tak block lah. Tak tersumbat. Okay, untuk tanaman fertigasi timun untuk fasa vegetatif macam ni, kita guna 100 ml. So, sukatan ni 100 ml dan kita akan bancuhkan dalam 20 liter air. Dan kekerapan untuk fasa vegetatif, berbunga dan buah, kita guna 2 minggu sekali. Okey, mula-mula kita bubuh dulu air sikit dalam bekas. Seeloknya kita gunakan bekas yang berasingan lah. Sebab kalau kita direct bancuh dalam ni, kita takut dia akan tersumbat. So, kita sukat lah 100 ml ProBioMax. And then kita tuangkan. So, yang ni kita boleh bilas lah nanti dengan air. Kita tuang lagi air, bagi penuh sikit bekas ni supaya senang kita kacau. Okay. So, kita dah tuang air, kita akan kacau sampai sebati supaya dia tak mudah tersumbat lah dalam pump. Okay. So, ingat ada pantang larang untuk gunakan ProBioMax ni. Kita kena guna air tanpa klorin. Seeloknya air hujan atau air perigi, air boring. Tapi kalau ada air pipe je, iaitu ada klorin, macam mana nak guna? So, kita boleh peram dia selama 48 jam lah ataupun 2 malam supaya dia akan nyah klorin secara semula jadi. Dan bekas pula, seeloknya kita ada bekas yang berasingan supaya kimia-kimia dia tu, yang sisa-sisa kimia tu takkan melemahkan ataupun mengurangkan kesan probiotik. Tapi kalau tak ada bekas yang berasingan, boleh je guna. Basuhlah sampai bersih-bersih. Okay, kemudian kita tuanglah air ni sampai 20 liter. Kena hati-hati sebab takut dia punya tapis dah penuh. Okay. Okay, so kita tengok ada serdak dia yang dekat tapis ni lah, ada baki-baki dia. So, ni jangan buang. Sebab inilah pekat dia punya probiotik dan makanan untuk probiotik tu sendiri. So, boleh gunakanlah. Okay, untuk semburan, kita wajibkan spray dekat dalam polybag. Dan semburan tu supaya bagi rata lah. That's why kita tak sarankan untuk drip. Sebab bila drip ni, kita takut banyak probiotik yang akan leaching. Jadi membazirlah untuk pengguna. Dan kita juga boleh buat semburan folia. So, kalau buat folia, kita kena spray macam ni lah dari bawah ke atas. Sebab stoma dia ada dekat bawah daun. So, amino acid dalam ProBioMax ni akan dapat diserap secara langsung lah oleh daun. So, untuk ProBioMax ni tak kisahlah musim panas ke kemarau ataupun musim hujan, dua-dua tu kita boleh guna. Tapi, kalau lepas kita sembuh, tak sampai 2 jam hujan. So, kita galakkan untuk anda ulang balik semburan. Okay, waktu yang sesuai untuk kita sembuh ProBioMax ni adalah pagi, iaitu dalam, kalau cuaca macam sekarang ni, sebelum pukul 10 lah. Ataupun lewat petang. So, 2 waktu ni adalah terbaik untuk buat semburan ProBioMax. Untuk penjarakan ProBioMax dengan racun kimia, seeloknya kita adakan penjarakan selama 7 hari. Tapi kita faham situasi dekat fertigasi ni, kita tak lari daripada semburan racun kimia yang kerap. So, katakanlah hari ni anda nak sembuh racun kimia. And then selang lagi 4 hari anda nak racun kimia lagi. So, ambillah tengah-tengah tu iaitu hari yang kedua untuk buat semburan ProBioMax. Tapi semburan ProBioMax ni kena ingat 2 minggu sekali saja untuk fasa vegetatif, berbunga dan berbuah. So, bila kita amalkan ProBioMax ni 2 minggu sekali bermula daripada fasa vegetatif, berbunga dan juga berbuah, kita akan anda boleh tengok sendirilah dia punya kesan dia, penjimatan baja AB tu macam mana, penjimatan baja SOP macam mana, folia lain macam mana, dengan hasil yang sama ataupun lebih banyak ataupun kualiti yang lebih tinggi. So, kalau anda kurang jelas, sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp kami dekat dalam grup WhatsApp support dan saya sendiri akan jawab pertanyaan anda. Assalamualaikum.